Ha. Kenapa? Cik, boleh tak kita orang ambil ni dulu? Hutang 2 bulan lepas tu nanti ibu kita orang bayar. Sebab ibu baru dapat kerja. Baru dapat kerja. Janji bayar Cik. Kenapa? Boleh tak kita orang nak hutang? Hari tu yang 2 bulan lepas. Tengok ni. Korang tengok ni. Dah berapa ni? Bila nak bayar? Kerja asyik nak hutang je. Datang sini nak hutang. Tadi nak bayar. Agak? Mak korang dari hari tu kerja tak dapat je. Kerja nak hutang. Agak kedai aku ni kerja nak menanggung korang semua makan. Bankrupt lah macam ni kedai aku. Dah aku tak kira. Korang letak itu. Vamos. Korang vamos. Acik. Oh, Acik. Kenapa? Boleh Acik masuk buku dulu. Yelah dah lah. Ambil je lah Indomie tu. Makan. Nanti Acik masuk buku. Cakap dengan ibu. Bila nak bayar hutang ni? Jangan lama sangat. Dia dapat gaji bayar. Terima kasih Cik. Terima kasih.